Okey, Assalamualaikum dan kepada hadirin-hadirin sekalian yang menonton video ni. So, kepada anda semua, nak tahu cara macam mana kita orang datang ke tempat anda kalau anda ada emas terpakai, emas lama, emas rosak, emas pusaka, gold bar, silver, dinar. Kita orang bayar daripada permata. Macam mana? Nanti saya tunjuk cara proses dia. Okey? Korang boleh nonton video ni. Okay, sekarang kita berada di dekat Ampang Point. So korang boleh tengok kat sekeliling ya. Kita nak tolong customer tebus surat pajak ataupun barang-barang ya dekat kedai pajak. So korang boleh tengok cara prosedur kita orang, macam mana kita orang dealing dengan customer. Kat belakang saya ni Aranu. So nak tolong customer tebus dia punya barang dekat kedai. Nanti kita tunjuk prosedur dia macam mana lah. Di Kudani Jewels, kami tebus barang kemas anda dengan proses yang telus dan mudah. Kami cek barang depan-depan, pastikan penimbang bersih tanpa hapuk. Lepas timbang berat, kami uji ketulunan emas menggunakan 2 botol asid khas. Bila semuanya sah, pembayaran telus dibuat depan mata. Kami juga boleh datang ke lokasi anda di sekitar Selangor, Kuala Lumpur dan kawasan berdekatan. Kudani Jewels mudah, cepat dan dipercayai. Pihak tuan atau mana-mana pihak yang berkenaan boleh mengambil tindakan ke atas saya sekiranya dapati barang-barang kemas ini palsu atau bukan milik saya atau barang kecurian. Untuk pengetahuan abang, abang macam mana tahu dengan Kudani Jewels ni pasal pajak ni? Boleh abang bagi tahu tak? Kudani ni saya tahu daripada Facebook lah. Tuan Cham tu saya dapat daripada Facebook lah. Dia banyak keluar kat Facebook, jadi saya pun cubalah. Alhamdulillah bila saya cuba tu urusan tu banyak dipermudahkan lah dengan Kudani Jewels ni. So macam mana berurusan dengan Kudani Jewels? Senang ke? Boleh beritahu sikit tak? Berurusan dengan Kudani Jewels ni alhamdulillah mudah. Communication pun agak mudah juga, senang. Bagi saya okey lah semuanya. So far feedback okey abang? Abang boleh recommend tak? Yang mana memerlukan wang ke macam mana? Bagi saya untuk berurusan dengan Kudani Jewels ni sangat bagus lah. Bolehlah pada siapa yang mengalami kesusahan ataupun yang cuba untuk menebus yang masih ada surat pajak, atau bolehlah urusan dengan Kudani Jewels sekiranya tak dapat untuk melunaskan pajakan anda lah, insyaAllah. Nak jual emas, surat pajak, hubungi Kudani Jewels.